So selalu kita jalan-jalan dekat tempat macam Aeon biasa kan. Aeon ke Angsana ke, kalau nak feeling-feeling lama sikit Angsana. Hari ni ada sini. Kita ada ke Keep Mall. Siapa pernah datang Keep Mall? Kita first time datang Keep Mall. Apa ada kat Keep Mall ni? Kita nak tengok. Ikut. Oh, sedapnya ya Allah. Dia memang panas satu hari ni. Tapi bau pasar. Okay, first impression masuk Keep Mall bau pasar. Bau ikan. By the way ni Keep Mall kat mana? Tampoi. Tapi kira okey tau. Dia bukan macam high end shopping center. Kedai-kedai kasut biasa. Kedai abang kata murah sikit tu. Apa ni kedai apa? Halal Ni kedai toys. Motor pun ada kat sini, motor. Thank you. Oh. Dua botol 110 je kak. Boleh, terima kasih. Thank you. So bila keluar sini memang pasar betul. So ni bahagian aircon, ni tak ada aircon. Tak ada aircon ni ada pasar. Bersih lah, lebih kering. This is like real pasar Ya, ada ikan. Oh, ikan mahal lah sini. Tak tahu lah. So actually kita betulkan sikit. Dah sampai kat betul-betul pasar ni. Ini sebelah ni tau, udang semua tau. Cuba sedut sarang dalamnya. Satu bau pun tak ada. Ini ikan Uji Rashid. Ini ikan Uji Rashid. Asal nama dia ikan Uji Rashid? Pasal mata dia besar. Sama Aziz. Oh, pilih ayam lah. Sedap kalau kita goreng Kasi halal pun sedap Halal suka kan, drumstick kan. Dari mana dia kata apa? Breast apa dia kata? Dry. Too dry. Okay, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Dia punya kedai ikan dia berdiri macam 10, agaknya lebih. Kedai ayam pun sama, kedai daging pun sama. All the way tau. It's more than 10 say actually. All the way from this end to that end, semua ikan. Lepas tu from this end to that end, semua ayam dengan daging. So ni apa? Telur ayam. Oh, kedai sayur pun berlambak. Tempe ni nak kena buka, nak kena check ni. Oh, okey tak? Okey lah, ni tempe nari. Hari ni bukan besok kalau punya. Besok panas ni. Ya, dia kalau tempe besok baru jangan makan. Angka pula. Opor. Oh, baik. RM12. Banker. I got my banker here. Dia selalu tak perasan tau yang dia tengah bawa seorang. Oh, okey, baru cakap. Kuih raya masih ada lagi. Ni, 0.5 kilo. Sama kot semua. Sama lah. Jadi kita beli dua-dua. Satu ikan tamban, satu ikan Parang. Kenapa ikan parang lagi mahal? Mungkin lagi banyak tulang. Bergana-gana Memanglah susah nak tepik saya. Oh, dia bukan macam terus grind. Banker. So nanti kita test setiap satu ikan parang dan ikan tamban. Mana satu sedap? Makcik-makcik tengok bagus ada jual Saya kontainer. tergolong dalam kategori makcik-makcik. Kontainer betul ada. Periuk kan. Kategori. Masalahnya ini kat Tampoi, kau nak bawa masuk Singapura macam mana? Boleh lah kalau ada kereta besar, van ke, boleh. Macam-macam yang ada. Cantik sini. Ni like macam cawan whisky kan. Jom makan. Jadi last kita makan dekat sini je lah. Jom makan Oh, berselera nampak. Kita ada nasi campur. Makan nasi campur lah. Tauge. Apa ni, limpa Oh, hati boleh. Dengan telur. Dah lah kak, boleh. 12.5. Okay. Pelik. Kenapa? Cikong ada kacang tanah. So rasa dia macam like, Tapi rasa dia ada peanut butter sikit. Betul, rasa kan? Rasa peanut butter sikit. Sedap lah. Alhamdulillah, kita dah kenyang. ada tilai kan? Boleh. Kita dah kenyang Supermarket dia nama dia HT Supermarket. Apa tu HT? Hidayat Terbaik Supermarket. Okey lah, supermarket dia macam supermarket lah, biasa lah. Tapi dia lebih pada dia macam Giant gitu punya style lah. Setup dia macam pakai zeng-zeng gini. Zeng kan. Ni pun ada Flogen. Siapa mau Flogen? Ada Flogen banyak. Flogen. Tolong jangan patahkan halia. Tolong kata kau kotik. You see? You cakap orang هل إننا سردين في البيت؟ Sedin fi. So dia agak stuffy. Ni macam semput. Okay, selesai kita daripada Keep Mall. Keep Mall Tampoi. Agak jauh lagi ke depan daripada Angsana. Okey tak? Boleh pergi sini lagi? InsyaAllah.
InsyaAllah Bye bye Kip Mall. Bye bye semua.